Hai, Assalamualaikum geng. Okey, mesin basuh ni owner cakap baju spin masih basah lah, tak kering. Okey, so kita datang check. Kita biasa suspek ini mungkin ada kaitan dengan belting lah. Okey, so belting dia dah kendur lah, still under warranty lah. So kita datang gantikan dia punya belting lah. Okay, cara buka dia pakai spanner 13, longgarkan motor dia, okay, angkat tolak. Okay, gantikan belting sama saiz lah. Okay, pasangkan balik yang baru. Okay, motor tu cuma longgarkan je. Lepas tu kita ketatkan balik lah. Dan kita test balik. Okey, sekian perkongsian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.